Kita anggap sebagai wakil kita lah. Bantuan tu bukan untuk orang biasa. Negara Palestin tidak berseorangan. Okay Pijoy, hari ni aku nak share sedikit mengenai Sumut Flotilla. Tapi sebelum kita mula, aku nak bagi disclaimer dululah. So, video kita ni tujuan dia untuk pendidikan dan juga penerangan. Kita sembang santai dan kita bukan nak promote kebencian ataupun kita nak bergaduh dengan mana-mana pihak. Pada kita punya viewers, kalau kami ada tersilap fakta dan juga sumber kami itu tidak sah, so boleh tegur dan beri input yang baik lah untuk konten ni. Apa yang kau tahu pasal Sumut Flotilla, Pijoy? Sumut Flotilla ni dapat perhatian aku lepas serangan pada 24 bulan tu. Itulah yang aku first dapat tahu secara khusus lah. Dan aku baca yang sebenarnya diorang ni adalah satu NGO yang nak menghantar bantuan kemanusiaan kepada negara saudara kita dekat sana. Apa itu Sumut Flotilla? Okay, Flotilla tu maksud dia konvoi dan Sumut tu bermaksud dia keteguhan. Sumut Flotilla ni adalah konvoi antarabangsa yang lebih 40 negara. So, kenapa gerakan ni ataupun konvoi ni penting? Kerana kita nak bagi tahu kepada negara tu bahawasanya negara Palestin tidak berseorangan dalam menghadapi krisis ni. Tapi kenapa yang konvoi ni dia naik kapal? Kan ada jalan darat dengan jalan udara. Aku bukanlah seorang yang pakar, tapi mengikut pembacaan ataupun video yang dibuat sebelum-sebelum ini daripada mereka yang terlibat, mereka pilih jalan laut kerana jalan darat dan juga jalan udara telah total diblok oleh negara tu. Tapi itulah, risiko dia sangat tinggi. So mereka terpaksa hadap lah. Sebab ini antara pilihan yang terbaik yang kita ada. Diorang tahu pasal konvoi Sumut Flotilla ni. Respon diorang adalah, kau beri je bantuan dekat tempat yang diorang cadangkan. So biar bantuan ke Palestin tu kita yang bagi. So dia jadi orang tengah lah. Dia nak jadi orang tengah lah. Dia bagi bantuan tu. Dia nak jadi orang tengah. Tapi kita tahulah bantuan tu possibility tak sampai tu tinggi. Tuduhan daripada diorang kata bantuan tu bukan untuk orang biasa, tapi untuk orang yang menyerang mereka, dia kata. Itulah masalah diorang. Diorang fikir diorang sendiri diorang adalah mangsa, tapi bukan sebenarnya kan. Konvoi ni bukan konvoi yang pertama kali tau. Sebelum ni pada tahun 2010, kapal yang bawa bantuan ke Gaza telah diserang. Oh, itu risiko dia lah. Risiko dia lah. So kita kat sini pun kita takut. Takut kan, sebab rakyat kita yang pergi menyertai misi tu ramai. Untuk diorang menyertai misi ni, setiap seorang perlu menyediakan wang tunai ataupun perbelanjaan RM20,000 lah. Itu aku ada tengok satu infografik lah, yang bandar Gaza ni dia sebenarnya lagi kecil daripada KL. Kuala Lumpur ni lagi besar daripada bandar Gaza tu. Yang kita tengok kat peta tu, sebenarnya Kuala Lumpur lagi besar. Dan sepanjang tempat tu yang aku nampak telah pun diratakan oleh askar-askar penyerang tu. Memang kesian gila ada orang kan. Dah ibarat apa, padang jarak padang terkukur. Tanpa mengira kaum dan juga agama, kita war-warkan mengenai perjuangan mereka. Dan kepada kita yang beragama Islam, kita minta-minta, kita panjatkan doa supaya konvoi ni selamat dan dipermudahkan urusan mereka yang menyertai dia. Kita tak mampu nak pergi. Mereka ni kita anggap sebagai wakil kita lah. Kan, takat berhutang share pun tak boleh tekan. Come on guys. Itulah si minimum sokongan yang kita boleh bagi kan. Paling kurang kita war-warkan kepada orang. War-warkan, betul. Ya, bagi tu orang pasal Sumut Flotilla. So make sure kita doakan dan kita harap semuanya berjalan lancar. Dan guys, jangan berhenti bersuara mengenai isu Palestin. Okay?